Apalah susah sangat nak nikah, cara yang mudah lagu mana? Dia kata payah. Payah tu macam mana? Benda yang payah sangat. Nikah tak payah. Tapi sekarang ni sebenarnya bukan nikah je payah, semua benda payah. Nak daftar sekolah anak, nak masuk universiti payah belaka lah ni. Nak berjalan jauh pun payah, minyak mahal, nak naik pula. Naik pun tiung juga. Tak payah nikah ni benda yang mudah. Benda yang payah. Nak cerita bab nikah panjang lebar dah, dah masa 4 jam tak habis. Benda payah. Jodoh payah. Jodoh tak payah. Benda senang ni. Di nikah ni bukan kita kena berkapa, berkasih sayang, bercinta 5-6 tahun, lepas tu orang belebel dah nikah. Bukan gitu. Kita kenang siapa? Nabi kata, sahabat dia khabar ke Nabi, saya kenang apa tu. Nabi kata, pergi risik, lepas tu pinang dia, mudah je. Jadi kalau kita rasa kita ni payah nak ada, tak ada kenalan, tak ada calon isteri, kita pergi tengok orang puan. Oh, budak ni aku kenang, kalau dia nak aku nak bini, dia duduk mana? Tanya orang, tu rumah dia tu, depan sikit pada rumah JKK. Kita pergi ya. Biar dia tak kenal kita pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dah? Tak, saya gini, saya duduk dekat sini. Saya tengok anak makcik, jadi saya tak erti nak apa. Saya tengok, saya berkenang. Kalau tak ada, kalau dia nak kahwin dengan saya nak suruh orang tua mari minang. Faham? Senang dalam Islam. Nampak tak? Makcik dia kata, minta maaf, semalam orang mari minta dah nak saya minang dah, jadi awak terlambat 1 hari saja. Tak ada masalah bukan tak apa muka kita. Lepas tu dia tanya lah, makcik rumah sebelah ada anak dara tak? Tak, sungguh senang kita jujur ikhlas, Tuhan tolong kita. Takkan apa habis 1 tamang, faham? Dah habis 1 jalur nikah dah. Nampak? Pergi pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni nak kahwin, tapi saya tak reti lah, nak mengorak-ngorak saya tak pandai. Makcik sebelah ni kata awak ada 2 anak dara, kalau dia kenang ke saya, mari tengok sekarang. Saya suruh ibu bapa saya mari minggu depan ke apa. Cukup senang. Nampak? Lepas tu berkata, dah ni bini orang dah sebenarnya. Nampak? Rumah sebelah ada anak dara tak? Tanya pula. Dia kata rumah sebelah rasa ada, nampak orang puan ada, saya pun tak apa tegar kat dia. Lagi rumah sebelah pula. Rumah ni 5 minit sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Saya ni duduk sini Kota Damansara. Faham tak? Saya ni nak nikah ni rumah ketiga dah lah. Jadi ada anak dara dah. Senang. Orang tak marah kita kita jujur kan. Dia pun jawab, saya tak nak ada dara, tapi saya lama dah janda. Faham? Jadi selalu tak? Ni kau erek situ, erek sini, erek situ, erek sini, dak nikah sekarang. Lalah tu baby, puek.